Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Soal? Soal? Suhai! Proses istinja dilakukan bagi memastikan kebersihan jenazah terpelihara. Pertama, angkat tubuh jenazah secara menyerong lebih kurang 45 darjah. Gunakan tangan atau bantal kecil sebagai sokongan. Tekan perut perlahan-lahan untuk membantu mengeluarkan sisa najis. Sediakan air mutlak, air sabun atau air daun bidara dan air bercampur kapur barus. Mulakan proses mandi jenazah dengan mengambil air mutlak yang suci. Kemudian tuangkan secara perlahan-lahan ke seluruh tubuh jenazah. Bermula dari bahagian kepala hingga ke hujung kaki. Dimulakan di sebelah kanan tubuh dan diikuti dengan sebelah kiri. Tujuan siraman ini adalah untuk membersihkan najis, menghilangkan kotoran dan menyucikan tubuh jenazah. Pastikan air sampai ke setiap bahagian anggota badan, termasuk celah-celah yang berkemungkinan tidak terkena air. Sambil aurat jenazah tetap tertutup rapi dengan kain. Lakukan dengan penuh rasa hormat, lemah lembut dan berhati-hati agar tidak menyakiti atau mengaibkan si mati. Petugas hendaklah terdiri daripada jantina yang sama dengan jenazah. Aurat jenazah wajib dipelihara sepanjang proses pengurusan bagi menjaga maruah dan menghormati si mati. Bersihkan kawasan yang sukar untuk dilalukan air seperti bahagian hidung, bahagian telinga, belakang telinga, bahagian celah-celah jari kaki dan tangan termasuk di bawah kuku. Untuk proses pembersihan bahagian belakang jenazah, tubuh dimiringkan perlahan ke arah kiri bagi membersihkan sisi kanan. Kemudian dimiringkan ke arah kanan bagi membersihkan sisi kiri. Langkah pembersihan diulangi dengan 3 kali siraman air mutlak bercampur daun bidara, diikuti dengan 3 kali siraman air bercampur kapur barus. Proses wuduk jenazah dilakukan dengan membasuh muka 3 kali, kemudian tangan kanan dan kiri hingga ke siku, diikuti menyapu kepala.
dan akhirnya membasuh kaki kanan serta kiri hingga ke buku lali. Hukum mengkafankan jenazah adalah fardu kifayah yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam. Untuk kesempurnaan, beberapa peralatan harus disediakan untuk mengkafankan, iaitu kain putih, 5 utas tali, gunting, kapas, serbuk cendana, minyak atar dan air mawar. Bagi jenazah lelaki, disunatkan baginya 3 lapis kain. Tata cara mengkafankan mayat. 3 utas tali dihamparkan di tempat berbaringan sebelum menghamparkan kain kafan. Ketiga-tiga kain dihamparkan dalam keadaan bertindih antara satu sama lain. Serbuk cendana ditaburkan di atas kapas yang telah dibentangkan. Angkat mayat tersebut dengan berhati-hati, kemudian baringkan di atas kain kafan yang sudah dibentangkan. Jenazah diselimutkan dari lembar yang paling atas satu persatu. Kemudian, ikatlah dengan tali daripada kain yang telah disediakan sebanyak 3 atau 5 ikatan. Bermula daripada hujung kaki, lutut dan pinggang. Ikatan hendaklah hidup, iaitu boleh dibuka kerana tali ini akan dibuka semula ketika di dalam kubur. Biarkan bahagian muka terbuka untuk tatapan sanak saudara. Solat jenazah mempunyai 4 takbir. Takbir pertama adalah membaca surah Al-Fatihah dan bersertakan niat. Takbir kedua adalah berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW seperti yang dibaca ketika tahiyat akhir.
Takbir ketiga adalah membaca doa khusus buat jenazah. Dan takbir terakhir iaitu takbir keempat adalah memberi salam. Seterusnya membaca doa.